Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada di Kuala Ketil. Untuk sebenarnya rumah ni kalau ikutkan dia nak pasang antena parabolik, tapi dia minta saya datang cek dululah untuk signal dekat rumah dia ni dalam keadaan yang macam mana untuk diguna pakai nanti. Tapi untuk video pemasangan belum ada lagi lah. Nanti untuk video tu akan ada episod yang kedua punya. So untuk hari ni kita nak setting dululah band yang dia ada dekat sini. Tuan rumah ni dia menggunakan modem wifi daripada G10CP502 yang ni. Kalau diikutkan dia punya modem ada je signal. Untuk telco yang dia pakai sekarang ni adalah telco Digi. Kalau telco Digi sekarang ni untuk speed yang dia dapat ni boleh diguna pakai, tak ada masalah. Kelebihan modem biasanya memang dekat modem ni akan ada lah dia punya signal dia yang dapat. Kalau kata dekat handphone tu kebarangkalian ada setengah kawasan memang langsung tak ada signal. Tapi untuk modem, bila kita masuk SIM card yang sama macam telco yang kita pakai dekat handphone, tak ada masalah, akan boleh diguna pakai. Tetapi dalam keadaan yang tak berapa nak stabil lah. Ada kala waktu dia okey, ada kala waktu dia tak okey. Dari segi bacaan signal pula, kalau kita tengok dekat sini, dia dapat kepada rangkaian band 3 lah. Tapi RSRP dia tu memang berwarna merah. So memang nak kena guna antena lah untuk kawasan sini. Kalau tengok daripada setting band ni, dia tak ada set band apa-apa. Dalam keadaan auto semua. Semuanya band auto. Kalau betik semua ni band auto lah. Tapi signal dia fokus kepada rangkaian untuk frekuensi kepada band 3 lah. Untuk DG yang dia guna ni. Walaupun signal dia tak berapa nak ada bar dekat modem, tapi signal tu dapat lah untuk band 3 ni. Signal dia nampak dia kadang dia spike juga kan. Tak stabil lah. Dia tak stabil. Tu kita nak kena orang kata pasang antena lah bagi dapat signal dia bagi cantik lagi. Dia tak mau macam ni. Kalau band 3 sekarang ni speed test dia. Okay, kalau boleh masuk macam ni kita tengok lah dia berapa dia punya speed test dia. Nanti pun bila masa saya pasang antena slow kan. Bila saya pasang antena pun nanti saya nak kena cari lah. Fokus kepada band 3. Kalau DG fokus kepada band 3 dulu. Okey, lepas tu dah dapat signal tu cantik, baru try buat speed test. Lepas tu band 1 pula. Lepas tu kalau try telco lain pun sama juga. Dia akan melambatkan kat situ lah. Pasang sat lah. Setting yang selalu lama. Setting dia kita nak kena test satu-satu. Buat band 3 ni slow kan. Okay, kita dah tahu band 3 ni slow. Untuk sekarang ni kalau kata kita tak gunakan untuk antena, kita nak kena cari posisi kedudukan modem yang paling okey lah. Okay, macam sekarang ni kita dah jumpa posisi untuk modem yang paling okey. Kalau kita tengok dekat sini, speed test yang saya dapat ni tinggi lagi lah berbanding yang sebelum tadi tu. Speed test yang dapat dekat sini boleh capai sehingga lebih kurang dalam 20 lebih Mbps. So kita dah jumpa tempat yang kita nak pasang tu, kita kena letak dekat kawasan situ lah untuk sementara. Kalau kata kita tak nak pakai untuk antena parabolik ni lagi. Macam ni kalau kita tengok speed dia dah tinggi lah berbanding yang sebelum ni. Yang ni untuk band berapa, kejap lagi kita akan tengok. Saya akan tengok band mana yang saya lock yang dapat speed yang macam ni. Untuk band yang saya pakai ni adalah band 1. Modem posisi dia dekat atas sana lah. Macam-macam kita kena ubah cara untuk dapatkan signal yang paling okey. So band 1 yang saya nampak dekat rumah ni yang boleh diguna pakai. So speed test dia pun tak ada lah orang kata tinggi mana. Tapi dalam keadaan penggunaan tu boleh diguna pakai lagi. Untuk band 1 dia masih stabil. Kalau kata band 3 ni dia kejap dia pergi paling tinggi pun 6 Mbps dan kadang-kadang dia turun kepada 3 Mbps. So saya setting band 1 ni dulu untuk buat sementara. Dan untuk next video nanti kita akan buat pemasangan untuk antena parabolik lah dekat rumah ni. Untuk sementara ni saya setting kepada band 1 dulu. Bagi dalam keadaan band 1 ni kita nampak dia lebih stabil. Walaupun signal dalam keadaan teruk, tapi speed yang untuk kita pakai tu boleh diguna pakai untuk dia nak buka apa-apa device program apa semualah untuk rangkaian internet yang ada dekat sini. So internet yang kita pakai ni adalah band 1 untuk DG. Masalah untuk tuan rumah ni kalau diikutkan device TV dia lah. TV dia ni kadang-kadang dia nak tengok movie apa semua tak boleh. Boleh tu boleh, tapi kebanyakannya
buffering lah banyak. Macam sekarang ni saya akan cuba try test. Kita nak tengok lah dia punya TV tu berjalan ke tak berjalan kalau kita dah set band satu ni. Murah lah. Untuk handphone boleh jalan lah. Kalau kata sekarang ni untuk sementara waktu ni boleh diguna pakai lagi lah. Kalau kata kita set resolution yang tinggi-tinggi pun masih boleh diguna pakai lah dekat tuan rumah ni. Handphone tuan rumah ni. Ni tuan rumah ni dia saja test untuk video 4K yang paling tinggi lah dekat dia punya handphone. Sebab TV tak support 4K. So dekat handphone ni dia support kepada 4K. So berjalan lancar lah, tak ada masalah apa-apa. Sambil TV pun tengah running. So kita dah test apa semua dan nanti memang untuk kawasan sini kita akan buat pemasangan untuk antena parabolik. Kebetulan hari ni saya ada COD modem dekat area kawasan sini. So saya pun datang singgah lah untuk tengok masalah yang dekat sini. So nanti kita akan datang balik ke rumah ni untuk kita buat pemasangan untuk antena parabolik dekat modem wifi yang tuan rumah ni ada ni. Okay, yang mana yang nak tengok untuk video pemasangan nanti, jangan lupa subscribe saya punya channel ni. Kita akan jumpa untuk video pemasangan yang dekat sini. Okey, sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Yang mana yang belum follow lagi saya punya Facebook dan TikTok, boleh follow saya. Kita akan berjumpa untuk video yang akan datang untuk 2 hari lagi. No signal, no problem. Bye-bye. Jom. Okey, Assalamualaikum. Cik.